Jom ni nak bawa pergi Tanjung Poh, Satun. Mula-mula mestilah tukar duit Thailand. Kebetulan dekat depan tu ada kedai pulut ayam yang memang best. Makcik ni ramah dan pandai cakap Melayu. Pulut ayam dia sedap sangat. Pergi Thailand kalau tak singgah 7E dia memang tak sah. Macam-macam ada. Kemudian kami teruskan perjalanan ke Tanjung Poh, iaitu kedai Pak Tam. Dekat sini kita boleh sauk ketam fresh-fresh. Jangan risau, parking dia luas. Kedai ni memang menjadi tumpuan rakyat Malaysia. Dengan masakan yang sedap dan juga harga sangat berpatutan menjadi tarikan warga Malaysia. Ada juga tempat untuk healing. Ini menu yang kami order. Ketam mesti menjadi kewajipan. Ketam rebus dia memang sangat sedap, fresh. Boleh dikatakan semua menu kena dengan tekak kami. Kedai ni memang killer dengan masakan seafood. So kalau hampa ke Satun, singgahlah kedai Pak Tam.